Berjumpa lagi guys. Tu nampak tu. Tu apa tu? Tu lah Genting Highland. Sekarang ni saya dekat Karak dah nampak Genting Highland. Tu Genting Highland tinggi. Okey guys, dah sampai Genting Sempah. Dari Temeloh ke Genting Sempah ataupun Genting 45 minit guys kalau bawa laju. Bawa 150, 160. Sekejap saja. Waktu ni jalan tak jam sebab saya gerak pagi guys. Pukul 8 dah gerak. Okey guys, jom kita masuk terowong Karak guys. Dekat sini lah dulu kisah orang kena ganggu hantu guys. Terowong ni dulu kira tahun 90-an, tahun 80-an, tahun 70-an dah ada. Okey guys, sekarang saya dah sampai Taman Tasik Titiwangsa guys. Saya tersinggah sini. Saya nak buang air. Masalahnya kena pakai kod guys. Memang tuyu. Bunyilah canggih sampai nak berak kencing pun kena pakai Tashengo. Apalah dia BKL. Nak kencing pun kena pakai Tashengo. Okey guys, jom kita pergi Sunway. Inilah Sunway. Tapi hari ni saya tak masuk. Saya nak beli barang dekat Sunway. Saya nak beli kasut jogging. Tapi hari ni memang tak payah mandi lah. Ada family day. Inilah Sunway Lagoon ya. Kalau datang pun tak best lah. Hari cuti memang ramai setan tau dekat sini. Memang tak puas lah. Apa pun kita layan dululah pergi. Sekarang ni saya dekat flyover Sunway Lagoon. Tempat ni parking susah guys. Tapi parking tak mahal. 3 jam 4 jam RM5 je. Okey guys, dekat Sunway ni dia punya mall ada tempat ski. Lagi satu kalau masuk sini semua ada lah. Saya nak try jolobo. Makanan daripada Filipina tu memang tak sedap lah. Okey, apa pun, jumpa lagi guys.